make up. Nak make up untuk siapa ni? Tak payah biaya sangatlah. Dah lambat dah ni, jom. Kejap lah, Pa. Farah kena belajar cantik. Kecantikan ni, tahu tak, dia takkan kekal. Melainkan cantik dekat hati kita, insya-Allah dia akan kekal sampai hujung nyawa. Yelah, Pa. Sekarang ni Alhamdulillah hati Farah masih lagi cantik, bersih, siap berbunga-bunga lagi. Berbunga-bunga masuk ada samuan ke apa ni? Rahsia. Dah lah, Pa. Janganlah kacau Farah. Farah make up laju-laju. Lepas Farah turun. Dah, cepat. Okey. Thank you. Abang kenal ke semua orang kat sini? Kenal. Semua kawan-kawan. Kita ambil gambar kita? Jom. Ambil gambar belakang. Farah, come. Ardini. Tuan Mokhtar. La ilaha illallah. Jumpa dekat sini. Tuan. Tuan, apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Yalah tu. Kebetulan kan? Tuan Mokhtar sihat? Alhamdulillah. Sihat. Kejap. Saya kenal dengan Tuan. Tuan kenal dengan... Ni, Ardini ni pernah dekor syarikat saya 5 ke 6 tahun lepas ya. Ya betul, sama dah. Berbakat ni. Terima kasih Tuan. Ya. Isteri apa? Ya. Wife saya, isteri saya, Tuan. Alhamdulillah. So, sekarang macam mana? Masih dekor lagi? Sekarang dah tak buat dah tu semua Tuan. Saya suri rumah sepenuh masa sekarang. Allah sayang. Sila. Baik. Mari kita sembang. Okey. Kejap. Tuan kejap. Ya. Okey. Hai. Hai. Ingat you datang seorang? Wifi nak ikut. Why? You okay? No, I'm not okay. Farah, You buat apa kat sini? we need to talk. Talk about what? Farah, I tahu you marah. Kenapa nak marah pula? I sendiri pun tak tahu. I dapat rasakan perasaan you tak okey. Perasaan I pun tak okey. We are not okay, Farah. Okay, fine. I straight to the point. Okay, apa dia? Tell me, please. I nak you. Tapi you dah ada wife. Farah ada wife doesn't mean that I'm not... Cik, saya minta maaf, Cik. Saya betul-betul tak nampak. Abang buat apa dekat sini? Abang baru keluar toilet, sayang. Kenapa? Saya pun nak pergi toilet ke apa? Tak adalah, lama sangat. Dia ni pelik. Oh ya, sayang. Kenalkan ni. Anak Tuan Mokhtar, Farah. Farah kenalkan isteri I, Ardini. Ardini. Farah. Cantik nama, Farah. Thank you. Yang ni siapa? Oh. My boyfriend. Oh. My husband. Saya pegang. Pergi toilet sekejap. Ya, sayang. Cepat sikit. Okay. Abang rindu. Oh.
Sayang, jom. Dah lewat malam ni. Ana nak dekat rumah. Betul. Tuan, tak apa, insyaAllah. Nanti kita jumpa lagi, kita sembang pasal ini. Tak puas sembang dia. Baik. Jom. Okey, Ma. Terima kasih, tuan. Sama. Cik Farah, saya minta diri dulu. Terima kasih. Okey. Okey, Ma. Ya, tuan. Terima kasih, tuan. Jom, sayang. Jom. The end. Best tak? Best. Best. Tok Ma, Ya. Papa tu busy je sekarang. Diorang dah lama tak keluar. Wana nak pergi pengkang. Tak apa. Besok Tok Ma bawa Mukri dengan Wana kita pergi playground. Tapi kena janji malam ni tak boleh tidur lewat, kita tidur awal. Okey? Okey. Dah, jomlah kita tidur. Besok kita pergi playground. Tolong letak kat atas. Thank you. Kek dia sedap, tapi airnya je manis. Tu je yang kurang sikit. Hai. Ralik betul main telefon. Macam tak ada hari esok. Nasi siapa tu? Office. Abang tengah tunggu teks daripada staf abang. Nak tunggu confirmation pasal apa ni? Projek Pini. Sayang pun sama juga. Bukan main mesra lagi dengan Tuan Mota. Abang, kan Dini dah cakap. Dulu Dini pernah buat ID untuk office Tuan Mokhtar tu. Dia tu baik lah. Duda. Semua baik. Ada bau tak? Bau tak? Bau-bau cemburu. Tak salah pun abang nak rasa cemburu. Abang kan suami sayang. Abang, by the moment I met you, I laid my eyes on you. You are the only one for me. Tak ada dan takkan ada lelaki lain. Dan Dini nak sentiasa dengan abang sampai hujung nyawa Dini. Dan abang pun rasa yang sama kan? Sayang. Rasa ni akan sentiasa ada dalam hati abang. Selama-lamanya. Itu janji abang pada saya. Abang rasa kan, kalau ayam bertelur, berapa banyak telur? Banyaknya mesej. Finally. Jangan lari-lari. Abang air. Thank you, sayang. Astagfirullah. Mama, air untuk abang. Thank you. Lari-lari jatuh nanti.
Idea. Hello. Apa dia? Reject? Hey, aku dah buat proposal tu semua perfect dah. Apa lagi yang salah? Ha? So apa? Aku kena datang sekarang ke apa? Jumpa kau? Sekarang? Kau ni faham kan? Aku dengan family aku ni nak keluar. Yelah, aku datang sekarang. Okey, bye. Aduh. Leceh lah sayang. Abang nak kena keluar lah. Saya tengah kerja sikit. Benda penting apanya? Ha? Kan dah janji. Nak bawa anak-anak keluar. Jalan-jalan, makan-makan. Ya, abang tahu. Abang dah janji. Abang promise dah. Abang tak boleh nak elak sayang. Okey? Benda ni penting. Urgent. Kalau tak habis, abang tak dapat projek ni. Kan? Ahad pun kerja. Habis bila yang nak ada masa untuk anak-anak? Biasalah, Mama fahamkan kerja Amar sekarang ni macam mana. Kerja tak menentu, projek sana sini, semua Amar yang handle. Lah, tapi Papa dah janji. Papa dah janji. Alah, sayang, Abang rasa bersalah betul ni, sayang. Nak keluar dengan Papa, Okey, tak apa macam ni. Abang cancel je meeting ni. Tak apalah abang, tak apa. Mukri, Wana, tak apa. Nanti kita keluar dengan Tok Mama. Kita pergi playground. Siapa nak pergi playground? Saya nak main playground. Main playground. Tapi main playground kita pakai kasut. Okey. Sayang, thank you so much. Ni, sayang, minum. Abang dah minum sikit lah tadi. Manis. Mama keluar sekali. Dengan Dini, ya? Okey. Bye-bye. Okay, bye. Hey, I'm so sorry, okay? I minta maaf, I lambat. Farah. Ya, you lambat. Lambat 10 minit. I tunggu tadi lama. So, disebabkan you lambat, you kena temankan I sepanjang hari ni. Okay, boleh. No problem. Kalau I cakap you kena teman I sepanjang hidup, I. You sebenarnya marah pasal semalam, kan? I know. Tak, I tak marah. Okay, I jealous. Okay, tapi I faham siapa I tiba-tiba nak jealous pula kan. I'm nobody. And she's your wife. Abdi? Well, he's my best friend, that's all. Mula-mula best friend, boleh je jadi apa-apa. I tak boleh tidur tau semalam. Fikirkan pasal ni. Takkanlah wife kat sebelah pun tak boleh nak tidur. Oh, kalau I sebelah you, boleh tidur. Wana, jangan lari-lari nanti jatuh sayang. Tak apa. Mungkin jaga Wana. Alah. Jap Wana. Seronok Mama tengok Mukri kecil-kecil dah ada tanggungjawab sebagai seorang abang jaga adik. Pak Wana. Ya. Terima kasih Dini sebab Dini pandai didik cucu-cucu Mama. Dah tugas Dini, Mama. Masa Mama kecil-kecil pun Mama selalu juga curi masa bawa dia datang taman, bagi dia main. Sebab bagi Mama tak nak dia rasa macam dia berbeza daripada kanak-kanak lain. Dan Mama telah buktikan betapa hebatnya seorang Amar. Bahagia dengan Mama. Bahagia. Alhamdulillah. Amar baik sangat. Sayangkan Dini, sayangkan anak-anak. Alhamdulillah. Mama, terima kasih sangat Mama sebab sudi terima Dini jadi menantu Mama. Jaga Amar, jaga Mukri, jaga Wana. Yang paling penting Dini kena jaga diri Dini. Dan Mama pun. Mama tolong jaga kesihatan Mama. Ya. Umur makin meningkat ini, macam-macam penyakit akan datang.
baru balik? Abang baru je balik. Betul. Penat kerja sayang. Kau dah makan? Abang tak rasa nak makan. Tak lapar. Ngantuk sangat ni sayang. Tak apalah, ni tu Mama asyik kau makan. Tak payah sesusah. Tidur. Okey? Abang mandi? Tidur. Kesiannya abang. Nak kerja. Biasalah sayang. Ini namanya lumrah kehidupan. Luang mencari rezeki siang malam tak kira waktu. Untuk sayang. Demi keluarga. Awak ikhlas. Abang mandi dulu. Tak buka mata dah ni sayang. Kau apa ni? Lewat dah ni. Antuk betul abang. Wahai Tuhanku, Kau permudahkanlah segala urusan suami dan abang. I'm so confident kita boleh menang kes ni. I pun confident juga. Yang dia kejar. Puan? Are you okay? Puan Eliza kan? Mak mertua Dini? We've met before. Remember? Yeah. Lawyer viral tu kan? Nama saya Luqman. Yeah. Are you okay? Yeah, I'm good. It's just kepala pening sikit, pusing sikit because I tengah nak tunggu cab. Yeah. I'm going back. It's alright. Saya boleh hantarkan. Nah, it's okay. Puan, I insist. No, Tak ada masalah. No, it's fine. It's okay. Lagipun kerja kita orang dah settle dah. Nelly, temankan Puan ni sekejap. Saya ambil kereta Sure. Bye-bye Puan. Sekejap By the way, saya Naili. Kawan sekerja Luqman. Hi. Hi, sorry. Okay. Amar dengan Cik Farah nak makan apa-apa ke? Sebab saya nak pergi lunch, so saya boleh hadiahkan sekali. You want anything? I ikut you. I don't feel like eating. It's okay lah, no thanks. Okey, kalau macam tu saya pergi dulu Alright. I miss you. I miss you too. Sampai bila nak macam ni? Susahlah. Sabar sikit. Come, have a seat. Thank you. Have a seat. Are you feeling better? Better. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mama, Yeah. maksud siapa ada? Luqman, Dini, kau buat apa dekat sini? tadi aku kat mall. Terserempak dengan mak mertua kau. Dia nak pitang. Alang-alang tu kita orang hantarkan balik lah. Kenal kan? Nak pitam? Ya. Mama tak sihat. Mama sakit ke Mama? Tak, Mama okey. Tadi lepas beli barang Mama pening sikit masa nak balik. Kenapa Mama keluar seorang? Kenapa Mama tak tunggu Dini? Luk, terima kasih Luk. Sama-sama. Dini tolong buatkan air. Tak apa, tak payah susah. Kita orang dah nak kena gerak dah. Ya, by the way, Dini, kenalkan Naili. Kawan satu office aku. Naili, hari ni kawan sekampung I dari kecil sama-sama. Terima kasihlah sebab tolong bawa Mak. Mama, tu tak nak pergi klinik ni. Dini boleh bawa. Tak payah. Mama rehat je, baring. Lepas tu okey dah. Kau ni kenapa macam orang tak betul ni, ya? Masalah kau. Kau bercinta dengan Amar.
Hello, Lin. Lukman. Lukman jumpa aku. Ha? Macam mana kau boleh jumpa Lokman? Dia hantar mak mentua aku balik. Tersempak dia kata. So? So apa? So dia aku tak tahu nak react macam mana lah. Macam awkward, kau faham tak? Oh ya, tadi masa dia datang, ada perempuan dengan dia. Dia cakap dengan aku office mate dia. Cantik. Tapi, babe, aku rasa tak ada hati lah kau jumpa dengan Lokman tu. Taklah aku takut suami kau marah ke, salah sangka ke. Itulah tu yang aku paling takut. Kalau Amal salah sangka, kau faham tak? Tapi kau tak ada hati kat dia kan? Kau cakap apa ni? Aku tak pernah ada perasaan lah dengan dia. Faham? Okeylah, aku sambung lagi kerja kau. Aku pun ada kerja sikit kat dalam nak buat. Nanti apa-apa aku text kau, okey? Okay, bye. Sayang, Abang minta maaf sayang. Abang selalu tinggalkan sayang, anak-anak jauh. Tak apa. Thank you sayang. Sayang kena ingat tahu Abang buat semua ni untuk keluarga kita. Thank you, Abang. Bila Abang outstation jauh-jauh, muka ni Abang rindu. Mata yang Abang rindu, hidung yang Abang rindu, bibir yang Abang rindu, gigi yang tersusun tu yang Abang rindu. Kalau macam tu, Nina nak ikutlah. Okey tak? Saya nak ikut. Boleh? Jom. Abang pack semua barang-barang sayang. Kita pergi malam ni, anak-anak, kita tinggal dekat rumah. Jom. Abang, Mama kan tak sihat. Dia tak balik. Allahu Akbar. Abang terlupa Mama tak sihat. Yelah. Takkan pula nak bebankan Mama kan? Dan Dini gurau je. Tak nak ikut pun. Sebab apa? Sebab Dini percaya dekat abang. Thank you. Simpan balik. Kenapa pergi ambil banyak-banyak ni? Tak menyesal? Tak nak. Cepat. Berat ni. Okey, nanti rindu nanti jangan salahkan abang. Okey? Rindu nanti, video call pun abang tak nak. Apa? Video aku pun tak nak. Saja nak test. Dini test abang kan? Abang test sayang balik. Rejim Zionis bertindak menahan 4 rakyat Palestin dalam operasi ketenteraan terbarunya di Pekan Assalamualaikum, Tuan. Daniel. Kenapa ni? Ada masalah dengan ofis? Tak ada, Tuan. Tapi masalah lain. Tuan tengok. Mana orang rapat ni? Saya tak tahu, Tuan. Ada orang hantar kat saya. Farah bila balik? Lusa, Tuan. Tuan rasa Amar ni ada agenda lain? Saya tak boleh fikir sekarang ni. Dah call balik nombor ni belum? Saya dah call, tapi dia tak angkat, tak dapat-dapat. Alright. There you go. Yours. Thank you. My bag. Oh, sorry. Boleh? Okay. Thank you. You're welcome. You, Yes? kalau I takut macam mana? Kalau dia lipas? Kalau you takut, you buat muka garang. Cuba buat. Buat. Please. Lagi sekali. Okay. Tak cukup garang. Okay, kalau ada apa-apa hal, datang je sebelah. I ada untuk you. Okay. Kalau tak ada apa-apa hal pun, boleh je nak datang kalau... Oh, betul? Okay. Okay. No. Okay, masuk dulu. I nak tengok you dah selamat masuk. Okay. Bye. Bye. Best. Jadi. Kesian Mama tengok budak-budak ni. Amal manjang tak ada kat rumah. Dini pun kesian kan budak-budak ni, Mak. Tapi nak buat macam mana? Dini tahu Amal kat mana? Tahu? Melaka.
Melaka? Besok budak-budak cuti kan? Kita pergi sana. Tak apa ke, Ma? Tak apalah. Kita bukan nak kacau dia pun. Lagipun, besok kan birthday Amar. Cantik kan lampu tu? Mana? Yang tu? Biasa je. Sebab ni yang luar biasa. For me? Ikhlas daripada hati I untuk you. Okay, hati. Hati. Hati you rasa apa? Rasa bahagia. Bahagia sangat. Okay. Cantiknya you pilih Mana? Farah, kau tahu tak Amar tu? Suami orang. Tahu? So? Lelaki boleh je kahwin lebih dari satu. What's the problem? Aku takkan benarkan Farah. Siapa kau? Farah, Amar tu bukan lelaki yang baik. Tak sesuai untuk kau. Lepas? Aku cakap lepas. Ha? Kau nak aku simbah air ni kat muka kau? Lepas. Lauren! Kau kena muka aku tadi siap kau. Takkanlah aku nak bagi kena kat muka kau. Alah, janganlah marah. Kau ni kan kusyuk sangat baca novel. Sampai aku lalu lalang pun kau tak perasan. Ha? Biarlah aku syuk pun. Nanti aku bahagia baca ni, kau tahu tak? Bahagia baca novel buat apa? Ni semua dunia hayalan, tahu tak? Hayalan? Ha. Hayalan kau cakap? Yalah. Ini fantasi, Luk. Kadang-kadang jadi inspirasi. Okey? Inspirasi? Inspirasi nak kahwin dengan hero macam dalam novel lah. Apa salahnya kalau aku jumpa lelaki yang sama macam hero dalam novel ni? Ha? Jauh betul lah kau ni berangan. Kahwin dengan aku je lah. Luk, mulut kau jangan macam-macam Kau berangan nak kahwin dengan hero macam dalam novel. Aku pun berangan nak kahwin dengan perempuan macam kau. Luk! Sudahlah. Aku tengah baca part best ni. Kau jangan nak berangan kahwin dengan aku. Kawan baik mana boleh kahwin. Kau pergi. Pergi. Jangan kacau aku. Pergi. Belakang. Berangan apa tu? Tak ada apalah. Teringat kenangan lama je. Minum. Thank you. Aku selalu buat macam ni kan. Set cover lagi. Takut kuman masuk. Tak nak share dengan I tu? Ana. Boleh. Bukan. Maksud I tak nak share ke kenangan lama itu dengan I. Oh. Tak apalah. Blur pula.
Oh, by the way, klien cakap sampai pukul berapa? Tadi dia cakap dah on the way, so should be here by now. Alright. I'm so happy finally orang tu nak invest pada kita. Alhamdulillah. Lega rasa. Malam ni kita celebrate tak? No, tak boleh. Oh, tak boleh? Okey. Hey, I gurau je lah. Of course, I nak celebrate dengan you. Oh ya, yeah, by the way, performance you tadi memang power. Of course, ada you kat sebelah I. I suka jawapan tu. I suka you. Oh! Farah, you okay? Ya, I'm okay. Thank you. I tahu you akan selamatkan. I akan sentiasa jadi pengamal. So sweet. I know. Apa sangat jumpa abang malam ni? Okey, mana? Jangan bising-bising, mari dekat luar, mari dekat luar. Mari dekat luar. Siapa Dini? Biar je diorang nak main dalam bilik ni. Mama tak kisah. Cuma Mama je Mama rasa macam dah lama sangat kan tak jalan jauh, rasa penat sikit. Tak ada lama, kesian dengan Mama je. Tak apa. Mama tahu tak kita kat sini? Tak. Tak tahu? Tak tahu. Ya sayang, kenapa? Abang dekat mana lagi? Cafe hotel lah. Nak makan ni. Kenapa sayang? Ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Siapa punya pelan ni? Ha? Papa tiup-tiup. Kena tiup? Tiup. Aduh. Okay. Susahnya. Allah, thank you so much sayang. Ya Allah, kenapa susah datang jauh-jauh ni? Surprise. Geram betul lah surprise macam ni, Mak. Happy birthday. Jom, Mama, jom cepat. Come. Happy family. Smile. Smile. 1, 2, 3. Okay, one Alright. more. One more. One more. 1, 2, 3. Yeah, okay, nice. Thank you so much. Come on, sayang. Surprise tak? Surprise tak? Surprise lah. Abang, kalau kita ada mushroom soup dulu, okey tak? Pizza nak? Nak ke sana? Malam ni, Mukri dengan Wana kena tidur dengan Tok Mak. Kenapa tak boleh tidur dengan Papa? Tak boleh lah, biarlah Mama dengan Papa. Mukri dengan Wana teman Tok Mak. Tok Mak takut. Tidur bilik seorang-seorang. Ayah, kenapa tak boleh? Birthday Papa lah. Itu pun tak tahu. Okey. Wana nak makan nasi ke Wana nak makan pasta? Pizza? You buat apa kat sini? Mana wife you? Dah, I malas nak cakap pasal diorang. Okey, sumpah I tak tahu apa-apa pun pasal ni. Betul. Okey, I percaya. You tak nak wish birthday I ke? Tapi I tak ada hadiah nak bagi dekat you. At least say something for me. Happy birthday, Amail Hamid. And I sayang you. Sayang. Allah. Custom made gelang? Resit apa ni abang? Allah.
Kantoi dah. Tak jadilah surprise abang pada sayang. Sedih betul macam ni. Surprise apa tak faham? Ya, surprise untuk sayang. Abang sebenarnya custom make gelang untuk sayang. Khas. Tapi dah sayang jumpa resip macam tu, tak jadi surprise lah. Abang kecewa lah, sedih macam ni. Macam-macam dah plan untuk sayang. Custom make gelang untuk Dini. Abang mahal ni abang. Tak payahlah. Mahal apanya sayang? Sayang isi abang. Tak ada mahal pun. Mahal pun jadi murah tak apa. Nak cium? Sambung baliklah sedih. Tak jadi plan. Okey. Dini tak nampak bang. Okey, lagi sekali. Tak payah sayang. Tak payah. Tak nampak. Tak payah. Biar abang yang lipat ni baju ni semua. Kau jumpa resip macam-macam kan tak jadi surprise abang. Sedih lah macam ni. Jangan sedih. Kenapa sedih ni? Sedih lah kita beli mahal untuk dia. Kulah buat orang macam ni. Okey. Dia lupakan yang tadi tu. Okey. Ini ambil gambar. Dah, sayang. Tak payah nak gila konten. Tak payah. Apa? Rambut ini. Budak-budak okey? Alhamdulillah. Adik aku? Okey. Alhamdulillah. Adalah. Kau kan selalu bising aja. Ni tiba-tiba senyap. Lagipun aku kan abang ipang kau. Tanya khabar masalah ke? Okey. Ada. Okey. Have fun. Dini okey? Okey je. Diorang tengah bercuti. Merindulah dengan budak-budak tu. Kalaulah kita ada anak-anak kita sendiri kan best. Abang. Dah lah, Aziz cakap pasal ni je. Benda yang sama, anak-anak. Dah, kita berserah. Kalau ada rezeki, adalah. Memang betul, sayang. Kita berserah. Tapi kita kena berusaha juga. Tapi itulah, abang dah usaha sebaik mungkin. Abang fikir-fikir kan. Kalau dengan sayang pun tak dapat anak. Dengan Hela pun tak dapat anak. Abang dah tak ada pilihan tau. Ni dah darurat dah ni. Abang terpaksa. Abang rasakan abang kena genapkan kota abang. Mungkin bila abang ada 4 isteri, higher chances untuk abang dapat anak. Betul tak? Kan? Juga hati abang lah. Janji abang bahagia. Alhamdulillah. Ya Allah. Untungnya aku dapat isteri yang memahami. Tapi itulah. Anis okey. Yang kedua tu malah petaka sikit. Mana? Farah. Sekejap. Duduk je. Pak, Farah penat lah. Ada hal penting kita bincang. Can we do it tomorrow? Kenapa naikkan pangkat Amar tanpa bincang dengan Papa? Lah, bukankah Farah pun ada hak dekat syarikat tu? Papa juga yang bagi Farah buat keputusan kan? And he's good, why not? Ya, tahu. Tapi apa-apa bincang dengan Papa dulu. Jangan buat keputusan suka-suka hati. Lagi satu. Amar dengan Farah sekarang makin rapat kan? Ada apa-apa yang Papa tak tahu? Tak ada. Jujur. Pandang Papa. Jujur dengan Papa. Okay, fine. Kalau Farah cakap Farah suka kat Amar? Astagfirullahalazim. Dia suami orang. La ilaha illallah. Farah dah jumpa dah isteri dia kan? Okay, so why not? Tak salah pun kan? No. Papa tak izinkan. Why? Why, Pa? Selama ni, Papa tak pernah ambil tahu pasal Farah. And now, bila ada orang yang boleh ambil berat pasal Farah, kenapa Papa nak halang? Sebab Papa tak nak Farah salah buat pilihan. Faham? I don't care. Keputusan Farah muktamad. Okay? Whether you agree ke, you tak agree ke, Pa, I love him. Fine. Will you marry me? Will you?
tetap dengan keputusan awak? Saya akan lepaskan Farah. Dan saya tak akan pernah lepaskan adik. Saya tetap dengan keputusan saya itu.